Okey, kalau korang tengah mencari tikar getah. Tikar getah sekarang ni dia lagi bagus lah kalau compare dengan dulu sebab nak pasang dekat dalam rumah. Yang ni mungkin sesuai. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel Michael Journey. So video kali ni dia lain sikit lah, saya nak unboxing. Itu saya baru dapatkan satu gulung tikar getah ni sebab actually dekat rumah saya tu dia punya lantai tile dia pecah. Lepas tu itu saya simen biasa sebab plan nanti akan nak pasang SPC, tapi memandangkan bajet tak berapa nak ada lagi, so sementara saya akan pasang tikar getah ni dulu. Sebab tikar getah sekarang pun dia cantik lah, dia nampak design dia ala-ala SPC. Okay, so kita buka dulu sebab saya besar, saya ambil saiz yang 25 meter. So kita nak check dulu, tengok dia punya kualiti dia macam mana. Lepas tu baru potong dan pasang dekat dalam rumah. Okey, so tikar getah ni memang berat lah. Itu pun yang hantar pun lori. Dia just boleh hantar sampai luar saja. So kita buka dulu dia punya packaging dia. Dia dapat satu gulungan yang macam ni. Dia ada banyak saiz. Okey, boleh pilih. Yang ni saya ambil yang 25 meter terus. Lepas tu dia ada option lah, sama dia nak beli yang tikar getah saja ataupun sekali dengan dia punya tape. Tape ni untuk tampal dia punya hujung tu supaya dia secure lah, dia melekat terus dekat lantai. Ni punya tape dia memang banyak, cuma dia dah kemek-kemek sikit lah, tapi masih lagi boleh guna. Ok, so ni punya gulungan tikar getah dia. Yang ni saya ambil yang warna yang ni, dia ada banyak pilihan. Ok, tapi dia punya special je sebab belakang dia jenis macam ni, dia macam ada kain. So biasanya kalau dulu-dulu tikar getah belakang dia macam getah tu, lama-lama dia macam berpeluh lah, ada warp, dan juga dia nipis. Tapi kalau yang ni dia tebal. Lepas tu dia ada macam kain macam ni. Lepas tu dia ada line-line, so mudah kalau kita nak potong lah supaya dia tegak. So sekarang saya nak buka dia punya gulungan dia ni. So dia punya ni pun agak tebal juga. So nak potong ni pun kena hati-hati lah sebab takut tergunting dia punya tikar getah. Okay, so dalam dia macam ni. Okay, nice lah bila dah buka gulungan dia. Nampak memang sangat berkualiti lah, dia tebal. Lepas tu dia ada texture, so kalau kaki kita basah pun dia tak lecin. Yang bestnya sebab dia punya design tu, dia nampak macam SPC. Okay, so dia punya belakang jenis macam ni. Dia ada grid dan juga dia ada kain macam ni. So kita punya simen dia takkan berwap, dia akan meresap dekat punya kain ni. Okay, so ni lebih detail lah nampak dia punya texture dia. Nice lah dia punya atas dia. Lepas tu dia ada banyak warna. Yang ni saya ambil yang saya tak ingat warna dia. Tapi dia ada yang lagi gelap, yang lagi cair pun ada. Tapi dia punya corak dia semua yang nampak macam kayu. Dia nampak macam SPC. So kalau korang tak ada bajet nak pasang SPC tapi nak nampak estetik juga, boleh try tikar getah ni. Okay, lagi satu yang specialnya belakang dia lah. Belakang dia macam ni, nampak lebih close up. Dia jenis fabric macam ni. Lepas tu dia agak tebal, nampak dia punya ketebalan dia. So kalau pijak tu lagi sedap lah sebab dia ada macam kain. Okay, macam ada padding. Dan yang bestnya sebab dia punya ni pun dia dah ada grid. Maksudnya kalau korang nak potong, so mudah, dia tak adalah tersengit-sengit. Okay, sebab dia ada grid macam ni, so boleh jadi sebagai dia punya guide dia. Yang bestnya sebab satu gulung besar macam ni, harga dia 100 lebih je. Pasal memang murah lah dengan kualiti dia bagus macam ni. Lepas tu memang jimat. Yang ni saya boleh cover dengan bilik anak saya sekali nanti. Memang puas hati, memang tebal. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link. So terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen lah supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.